is too much lah. Kentut is too much. Alah, bau telur sikit je. Dia macam kahak ke, orang kata tahi gigi is okay. Penat lah guys. Kau salah makan ni Najla. Sumpah bau tak ciki. Macam tu mandi. Korang tak dengar lah benda tu kat dalam. Petak kat tu. Best tak masuk yang itu. Ikemah paling cantik kan. Paling cantik? Macam mana macam tu? Ikemah partner dengan siapa? Korang kena tengok konten malam ni dekat YouTube Abang Alifan. Betul. Kenapa tak bawa viral? Budak viral tak ikut kita orang. Tadi dia makan. Dia makan dekat office. Tak ajak aku makan. Mal. Mal, aku ada nak bagi hint sikit. Korang nak hint tak siapa partnership Mal? Kalau nak hint, bagi tahu nak, cakap nak. Kalau nak, cakap nak. Aku bagi tahu hint, aku spill hint. Abang siapa guys? Nak, okay. Okay, nak Okay, nak. Okay, hint dia Mal partnership dengan perempuan. Perempuan tu talent yang item juga. Bukan Kak Bella, bukan Abang Alif. Yelah, Abang Alif lelaki bukan perempuan siapa. Umur bawah 30. Umur bawah 30. Dia punya partnership umur bawah 30. Tak ada diabetes, tak ada darah tinggi, sihat. Alhamdulillah, okey, semua okey. Itu clue dia. Dan kalau korang nak tahu partner Harzan atau partner si siapa ni? Hello Mama. Si bajingan apa nama? Najla. Hello Mama. Kenapa susah sangat nak sebut Najla? Hello. Najla. Daus. Jap. Hello, Daus Mama. ada ke? Daus buat live? Mama tak dengar Mama. Ya Daus buat live. Tapi dia invitation off. Mama tak ada. Dia dah janji semalam nak keluar dengan aku. You issuekan clue dia. Mama tak ada Mama. Clue partner si Harzan ni lelaki. Dia ada rambut, mata dia ada 2, hidung dia ada tak hidung. Orang dapat banyak sangat hint. Orang dapat nanti. Jelas sangat hint kau bagi. Orang tahu nanti. Lain. Kantoi lah macam tu. Kantoi. Mata apa semua tu tahu siapa. Ada hidung semua. Lain. Sorry guys. Ada bisnes juta-juta. Najla ni kan, dia malu. Dia belum nak keluar taring dia. Aku tak faham. Korang pancing dia sikit sampai dia keluar. Kenapa live main gigi putih sangat? Kau nak kata tunjuk gigi. Putih. Mal. Aku pakai filter gigi lah. Kau nak judge aku. Kau sampai aku ludah muka kau. Main aku Mal. Kau masuk live aku, kau kena terima gigi putih tu. Muka sudah muka kau panjang betul tak? Serius dia tak muka saya. Panjang. Dia judge aku sebab aku pakai Biasa. Najla, biasa. Benda tu biasa, okey? Oh ya. Ini normal. Untuk Mal normal. untuk aku normal. Untuk Mal normal. Untuk kita kurang. Aku pernah buat macam gini tau. Aku pernah drag sampai 100 tau. Aku pernah dekat live aku. Lepas tu orang dah tak recognize. Orang ingat akaun aku kena hack. Sebab macam ni siapa? Bukan Azan ni. Salah ke aku pakai filter? Tak salah. You tak pernah salah Mal. Ya Allah, legging kau? Like Legging lah. Mal mana pernah salah. Sekejap aku duduk sebelah. Kiss, thank you Kiss. Korang, legging ke? Ya, aku check kan. Thank you. Legging ke? No. Korang legging ke? Sorry lah. Korang kalau legging? Oh tak, okey je. Like apa? Like. Alah. Dia sikit-sikit lah. Very soft. Like. Oh, soft. Legging sangat ke? Alamak, warna merah pula tu. Dia bertadi legging ke? Alamak, tenik RM1 pula dia kata aku. Mana Sheila? Kacau ni lah internet. Masih lagi ke? Okey dah? Okey dah ke? Dah tak lag. Mak, ada dekat ni, dekat mall apa tau ni, mungkin tak ada ni kot, line SIM slow sikit. Aku tak boleh nak angkat call. Ada tengah mamam dengan Najla. Memang ada mamam ke?
Korang legging tak? Korang legging lagi ke? Nasi kau udah apa? Hainanese chicken rice. Tak, okey tak light. Tak light lah. Suara sangkut ke? Besok birthday Daus gosip pasal Kemal. Dia gosip apa pasal aku? Si Daus tu cakap apa pasal aku? Tolong rakam Kau tolong record Dia cakap apa? Si Jablay tu sedap sangat cakap orang. Si Jablay. Ngap aku nak tengok tak aku dengan siapa? Aku dengan Haredang dan Najwa. Si Najla ni, kau tahu tak, tadi waktu record konten dia kentut ya. Dia kentut dekat hujung bau tai ya. Lepas tu buat muka-muka cantik dia tu corner cover. Ingat aku tak tahu. Apa dia buat ni? Apa dia orang cuba lakukan? Kita takut happy birthday. Birthday Kemal besok, bukan hari ni. Birthday Kemal besok, bukan hari ni. Tapi besok kita orang cuti office. Tak masuk office besok. So besok kita orang tak masuk office. Hari ni kerja lagi. Besok cuti. Esok tak masuk office. Dia setiap hari Ahad dah shoot. Tadi lepas tu kejap lagi sambung balik. Kejap lagi kita sambung balik syuting. Kita orang kena masuk office setiap hari kecuali hari Ahad syuting. Office apa? AI team lah. Studio. Bila pemilihan partnership insya-Allah malam ni. Korang tengoklah. Korang jangan lupa tengok tau malam ni kalau kau nak tahu aku berpartner dengan siapa. Tak ajak budak viral ke? Dia makan dah tadi. Kemal Daus suruh kau invite dia. Dia tutup invitation. Kau cakapkan Daus. Daus tu sombong. Dia tutup invitation. Aku nak live dengan dia, dia tak nak live dengan aku. Budak viral. Budak viral decline weh. Budak viral decline. Dah nak end dia. Ke dia merajuk kita tak bawa dia? Dia yang dah makan tadi. Dia nak kan? Dia yang dah makan tadi kan kat office. Sudah Sheila kena pujuk dia. Daus cakap dia jealous dengan abang. Motif sangat dia jealous. Mana budak viral aku sabar jap. Oh dah off ke? Oh dia dah off. Budak viral dah off lah. Mana tak ada Daus ni. Mana Daus? Nanti jangan lupakan kita tak. So kita makan keropok leko je. Budak viral aku makan keropok leko je weh. Nasi ayam. Mana makan lah. Kau sombong sekarang. Dah off invitation. Hi batch 2. Daus hai kat korang. Apa dia? Daus. Hai Daus. Daus, saya minat awak. Saya pun minat awak. Kau tak dia buat muka macam ni? Hai. Dia tengok dah sebab muka. Dia buat muka kat aku. Buat dia muka balik. Dia keluar betul. Daus apa pergi Alfred Daus? Hari ni jadi tak? Untunglah makan. Maaf saya sudah tidak tertahan. Untunglah jual sandal tadi. Untunglah jual sandal tadi.
Tak untung sangat. Tak dapat free. Ingat dapat tadi. Keluar awal sangat. Gara-gara kau, aku terpaksa beli satu. I'm so sorry, okay? I'm so sorry. Eloknya bangla tu. Hello? Bos. Kau ni asal nampak semua nak sebat. Yalah, Iqmal, abang pelayan, Iqmal suka awak. Abang pelayan, Iqmal tu suka awak. Kawan saya yang pegang phone ni, dia suka awak. Pun pernah aku. Ni kenapa sepiring? Sepiring. Siapa tu? Kau memang dah orang tu pandang aku, betul tak? Siap kau Itulah kau larang-larang aku. Kenapa kau nak Kalau nak Kau nak pergi mana? Aku baru nak pergi beli lagi, cuci baju. Lepas tu adalah customer 2-3 orang. Kau tahu semalam aku teman dia beli luggage. Aku beli luggage yang 200 lebih. Kau tahu dia masuk kedai beli luggage berapa ribu? 7,000, 18,000. Aku cakap engkau biar betul Daus. Dia masuk kedai yang satu lagi 7,000. Kepala otak dia 7,000 tu kau pergi, kau boleh apa benda aku cakap? Kau boleh pergi Korea patah balik 2 kali tau. Adalah no. I tak beli pun, tanya harga je. Supaya nampak lah kita ni T20. Beli tak? Kau beli kan? 7,000, kau gila aku nak beli 7,000. Sekejap. Macam nak mute? Mute dah. Ya. Aku, Iqmal. Faham cerita-cerita batch 2 kena mute? Kita orang batch 2 sekarang banyak rahsia. Kita tak boleh balik. Kita orang tak boleh bagi tahu batch 1. Bagi tahu dah start dapat payment dah beli YouTube. Bagi kita orang mega. Kita orang macam mula-mula keluar pun dah mega. Harzan pula top macam mana kan? Aku pula kena. Kalau aku memang tenggelam lah. Kalau Harzan okey lah. Korang pula lawa macam mana? Tak pula lawa. Dah kau pakai apa tu? Deodorant ke? Deodorant. Esok birthday kau nak apa? Aku nak apa? Aku nak Daus masuk balik. Join batch 2 sekarang. Aku rasa aku tahu nak hadiahkan kau apa. Tak payahlah Daus. Aku dah tahu rumah kau. Aku bayar je lah lelaki 3 orang di rumah kau. Selamat menikmati. Besok kan kau pergi Dubai. Besok kau pergi Dubai kan? Ya aku pergi Dubai tak apa. Aku boleh je suruh orang. Dia semua di ujung jari no. Yelah, Daus pula kaya macam mana? Yelah. Hantar orang je. Yelah kau pula suka kan. Suka apa? Rumah Iqmal pula ada 5 bilik. Macam mana? Aku ajak Daus tidur rumah aku, dia tak nak. Dia tu rumah aku bukan macam hotel. Tak, rumah Iqmal terlalu banyak sangat terlalu banyak bilik. Gambar boleh. Daus tengok aku famous ada orang tak gambar. Oh, tinggal live tu. Tinggal satu. Dengan tak kenal Daus Daus baju. Kau tak Daus baju. Nah, cakap tak kenal. Cakap je tak kenal. Siapa kau tu? Oi. Hai. Semoga dapat permanent lah semua. Batch 1 saja ya, Amin. Batch 2 nanti dulu. Diam. Ni budak vegan mana? Ada orang tak gambar, kau dah famous. Dapat drop konten tadi. Dah beres sekarang belakang. Daus ada tak ada kan? Talent baru tak nak. Tak apalah, bagi dulu rasa-rasa. Orang tangkap gambar, kita orang dah bosan dah. Gambar? Boleh. Macam mana nak ajar? Nampak?
Okay. RM50 satu gambar. Oh, tak ada. Itu Iqbal. Saya 2.5. Saya doa ambil berapa banyak. Amin. Batch 2 boleh lebih Batch 2 boleh lebih? Sekejap, Gus, cuba cakap dekat Daus. Assalamualaikum Bang Daus. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Daus. Saya di sini ingin mengatakan bahawa batch 2 boleh go. Nyala. Terima kasih. Faham? Lagu bintang sekali nanti. Lagu bintang sekali. Okey, lagu bintang insyaAllah. Daus, itu pandangan awam Apa tadi tak dengar apa? Pandangan awam. Oh, faham. Gambar RM50 Sian, kita orang lapar tau. Pak, Haredang makan, Najwa makan. Korang pergi like post baru kita orang. Dan jangan lupa siapa yang tak follow lagi Haredang dengan Najla, boleh follow. Okay? Penting insyaAllah malam ni content best. Tengok, malam ni korang boleh tahu Haredang partner dengan siapa, Najla partner dengan siapa. Cuba posing slay sikit Najla. Tak. Ini Harizan, jom kita kapal. Jom kita kapal. Kau ni dah berapa manis lah pula? Cuba tengok aku waktu tak ada filter. Alih sikit kamera kau. Halus sikit. Ni kan kau tak nampak aku. Kau nampak aku melalui kamera kan. Alih kan. Tak ada filter. Tengok aku balik. Ni muka kau. Mulusnya putih. Ya, itu muka kau. Jom couple. Serius nak kapal? Berani. Jom couple dengan saya. Jom. Saya okey je. Bahaya. Aku pelakon suka. Takut. Sekejap korang nak makan. Aku nak makan pagi tadi tak boleh. Sebab kalau aku makan pagi tadi nanti shooting. Cerita. Sorry. Cerita. Ya umang. Tak nak. Mana Beryl? Beryl kat office. Tadi dia dah makan. Bila video di partnership keluar malam ni, macam biasa kat YouTube Alif Ifan pukul 8.30. Okay? Dah sebab Jun nak masuk, dia tutup invitation. Malam ni dekat YouTube channel Alif Ifan. Lepas ni kita sambung shooting balik. Malam ni dekat YouTube channel Alif Ifan pukul 8.30. Bagi hint, Ikmal punya partner pakai tudung cantik, idaman Ikmal, dambaan Ikmal, Dambaan sesuai dengan Ikmal. jodoh Ikmal semula. Cuba tu ke siapa? Aku tak tahu, tapi kau kena tunggu malam ni. Ini buat. Malam ni kita buat. Bang. Buat live. Jom. Malam ni aku, Haredang, Najla, Budak Beryl, kita orang akan buat live. Kita orang akan main game kat dalam tu. Korang boleh masuk dalam live tu dan tunggu kita punya game tu game apa. Malam ni insyaAllah. Itu takraw kan malam ni, takraw game. Ha? Dengan itu takraw malam ni, game takraw kan. Siapa tekong? Takraw? Kau pandai main takraw? Tekong mana? Ya. Aku main kat pelatu. Apa cakap apa? Takraw. Aku tekong.
Yang tarik-tarik seluar sampai apa semua bau hujung. Apa? Sumpah. Tipu. Sumpah aku tipu. Betul lah tu. Gurau sikit tak boleh Aikman ni, alamak. Baru nak masuk Minang. Yelah aku ikhlas. Ya. Takraw je. Sukan lain nak tak? Snooker? I pandai snooker. Dia pandai snooker. Jom lah, I ajak you main snooker. Thank you. Live insyaAllah lepas konten Abang Alif 8.30 kan. Kita buat live malam-malam sikit lah. InsyaAllah pukul 11 ke. Kau janganlah tidur lagi. Kita balik awal kan? Cuti kan? Nanti kau suruh Khairah, thank you. Okay. Korang nak tengok Najla yang sebenarnya kan? Sabar, Man. Sabar. Dengan gigi putih. Man, tu kurangkanlah putih gigi tu. Hantar akulah filter aku. Kau kurang ajar kan? Putih sangat. Tak apa, orang dah tahu itu beauty standard. Live Ikmal. Macam live aku tak ada filter. Setiap live ada beauty standard dia. Ya. Beryl kat office. Dia mana nak ikut kita. Kita makan je lah dengan 3 orang ni. Dia tak nak ikut kita orang. Yelah, kita makan ni je. Kita tak makan yang masak kicap. Tak boleh boleh bagi aku. Sekejap Hazan kata dekat kawan dia, tak habis boleh bagi dia. Dah. Najla jenis makan tak habis. Korang, aku off live dulu. InsyaAllah nanti dia sampai office aku buat live balik, okay? Makan jap.